Daripada penipuan insurans hingga kad kredit, orang ramai cuba menipu anda setiap hari. Nak elak jadi papa kedana? Sila beri perhatian. Saya Josh dan dalam episod The Infographic Show hari ini, kami akan dedahkan 30 perangkap keuangan paling bodoh yang sering menjerat golongan kelas pertengahan. Nombor 30. Menurut YouGov, pada tahun 2022, industri insurans berada di kedudukan keempat dalam senarai industri paling dibenci di Amerika. Hanya di belakang tembakau, media berita dan televisyen kabel. Dan salah satu daripada industri itu secara literal menyebabkan kanser kepada orang ramai. Sebahagian daripada sebab orang begitu membenci industri insurans adalah kerana penipuan keuangan seperti insurans hayat seumur hidup yang boleh benar-benar memusnahkan walaupun golongan profesional kola putih yang berada. Pakai insurans hayat seumur hidup tidak seperti insurans hayat bertempoh yang hanya melindungi anda untuk tempoh tertentu, akan berkuat kuasa dari saat anda membelinya sehingga anda meninggal dunia. Itulah masa ia membayar manfaat kematian dan mungkin juga sedikit nilai tunai sepanjang tempoh itu. Ia nampak seperti pelaburan jangka panjang yang stabil. Bukan, itulah yang mereka mahu anda fikir. Anda mendaftar untuk membayar premium insurans sepanjang hayat anda yang selalunya akan menyebabkan anda membayar 8 hingga 10 kali ganda lebih mahal berbanding polisi hayat bertempoh, tetapi membayar lebih sedikit apabila anda meninggal dunia, mungkin akibat serangan jantung selepas melihat baki akaun bank anda. Dan itu baru permulaan. Nombor 29. Menurut Pew Research Centers, 24% rakyat Amerika berpendapat bahawa mempunyai banyak wang adalah perkara yang paling memuaskan dalam hidup. Kos sara hidup yang semakin meningkat dan desakan untuk menyimpan lebih banyak telah capsa rakyat Amerika menangguhkan persaraan dan bekerja lebih lama daripada sebelumnya. Sekurang-kurangnya anda akan menambah sedikit lagi simpanan anda, betul? Itu satu lagi perangkap buruk yang sedang dipasang oleh golongan keuangan untuk anda. Purata jangka hayat seseorang di Amerika Syarikat ialah 79 tahun. Bekerja sehingga umur 65 tahun atau lebih. Dan anda mungkin hanya mempunyai satu dekad untuk benar-benar menikmati persaraan. Lebih teruk lagi, tahun-tahun itu secara statistik adalah yang paling mungkin dihabiskan dalam keadaan lemah dan berjuang melawan penyakit serius. Tapi sekurang-kurangnya, anda akan memandu sesuatu yang mewah ke tempat kerja yang anda tak boleh bersara daripadanya, kan? Tapi, tidak jika anda terpedaya dengan yang seterusnya ini. Nombor 28. Ini adalah perkara yang anda impikan semasa kecil, masuk ke bilik pameran dengan penuh gaya, membeli kereta baru dan terus memandu keluar dari situ. Tapi ini sebenarnya antara perkara terburuk yang anda boleh lakukan. Dan semuanya disebabkan satu perkataan yang boleh buat sesiapa saja yang berminat dengan keuangan rasa seram, iaitu susut nilai. Pada tahun pertama anda membeli kereta baru, nilainya akan susut sebanyak 20% dan ia akan terus jatuh seiring dengan masa. Ia hanya dianggap sebagai kereta baru selagi ia masih di lot. Tetapi sebaik sahaja anda memandunya keluar, ia sudah dianggap sebagai kereta terpakai dan harganya juga begitu. Semua wang tambahan yang anda bayar akan hilang begitu sahaja. Dan bahagian yang paling teruk, semua orang kata membeli kereta terpakai bermakna anda mewarisi masalah orang lain. Tetapi kereta baru dengan semua teknologi terkini dan nilai penggantian yang tinggi, ia akan menyebabkan premium insurans anda lebih tinggi. Dan begitu sahaja, kereta impian anda kini menjadi mimpi ngeri. Trend seterusnya ini meyakinkan berjuta-juta orang bahawa mereka sedang menjadi kaya sambil mengosongkan poket mereka. Nombor 27. NFT atau token tidak boleh ditukar ganti. Ialah ilustrasi kecil yang biasanya hodoh dan disahkan oleh blockchain. Direka untuk menjadi unik dan rawak. Orang ramai membelinya sebagai pelaburan spekulatif dengan harapan bahawa keunikan akan menaikkan nilainya. Ia menjadi kegilaan semasa ledakan kripto awal 2020-an. Tetapi lain kali anda melihat NFT, ia akan menjimatkan banyak kekecewaan jika anda menganggapnya bermaksud tidak berdaya maju dari segi kewangan. Kira-kira 23 juta orang tidak tahu perkara ini dan kini mereka hanya memiliki JPEG blockchain yang tidak bernilai. Menurut NFT Scan dan CoinMarketCap, hampir 69,800 daripada 73,000 koleksi NFT telah kehilangan semua nilainya, menyebabkan semua orang yang membelinya mengalami kerugian kewangan yang teruk. Contoh yang sempurna ialah NFT ciapan pertama oleh pengasas Jack Dorsey. Ia telah dijual pada harga 2.3 juta pound pada tahun 2021 dan turun kepada hanya 1,200 pada tahun 2023. Itu kurang daripada $2,000. Dan jika anda mahu simpan wang anda, mungkin lebih baik tunggu dahulu apabila anda melihat trend pelaburan spekulatif yang keterlaluan dan semua orang sedang hebohkan. Perangkap seterusnya ini adalah sesuatu yang kebanyakan rakyat Amerika sudah bawa dalam poket mereka.
Nombor 26. Disebabkan segala-galanya sangat mahal dan gaji tidak meningkat, adalah perkara biasa bagi orang ramai menggunakan kad kredit. Malah, 82% rakyat Amerika dewasa memilikinya, selalunya lebih daripada satu. Dan pada tahun 2025, jumlah hutang kad kredit Amerika mencecah sekitar $1.28 trilion. Ramai yang bergelut untuk membayar dan hanya membuat bayaran minimum untuk mengelakkan caj lewat. Dan itulah sebenarnya cara mereka perangkap anda. Bayaran minimum selalunya hanya 2 hingga 3% daripada jumlah yang anda hutang. Tetapi pada masa yang sama, faedah masih berjalan. Ini bermakna anda akan membayar lebih banyak wang dari semasa ke semasa. Satu sumber, My Budget, memberikan contoh ini. Jika anda berhutang $5,000 pada kad kredit dengan kadar faedah 18% dan anda hanya membayar bayaran minimum $100 setiap bulan, ia boleh mengambil masa lebih 30 tahun untuk melangsaikan hutang itu. Dan pada masa itu, anda akan telah membayar lebih $12,000 dalam bayaran balik. Lebih 2 kali ganda daripada hutang asal. Fikirkan tentang ini pada kali seterusnya anda membuat bayaran balik. Dan kehilangan wang secara perlahan itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan apa yang bakal berlaku. Nombor 25. Komoditi nombor 1 pada abad ke-21 ialah kemudahan. Dan syarikat-syarikat telah menyedari bahawa mereka boleh mengambil kesempatan daripada perkara ini. Apalagi contoh yang lebih baik daripada perkhidmatan penghantaran makanan seperti DoorDash dan Uber Eats. Ia terasa lebih praktikal jika anda tinggal di kawasan pinggir bandar. Tetapi sama seperti pembayaran balik kad kredit, ia adalah kematian keuangan secara perlahan-lahan apabila anda melihat dengan lebih teliti. Anda mungkin tidak kisah menggunakan DoorDash untuk memesan makanan apabila anda penat selepas kerja pada malam Jumaat. Sehinggalah anda sedar bahawa harga makanan boleh menjadi sehingga 39% lebih mahal di perkhidmatan penghantaran ini. Dan itu belum termasuk caj penghantaran tambahan dan tip untuk pemandu. Makanan yang mungkin berharga $40 jika anda beli di kedai, boleh mencecah sehingga $54 jika anda pesan melalui aplikasi. Jadi, jika anda kerap membuat pesanan beberapa kali seminggu, anda sebenarnya sedang mengalami kerugian tanpa anda sedari. Tetapi itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan perangkap kewangan kita yang seterusnya. Nombor 24. Loteri. Ia seperti disambar petir. Kecuali ia menolak anda ke dalam kategori cukai yang baru. Rakyat Amerika membayar mahal untuk bermain satu permainan yang hampir pasti mereka akan kalah. Peluang anda untuk terbunuh akibat disambar petir adalah sekitar 1 dalam 187,000. Peluang anda untuk memenangi Powerball adalah 1 dalam 292.2 juta. Bezanya memang jauh. Menurut CNBC, separuh rakyat Amerika bermain loteri negeri dan bergantung kepada sumber tertentu, rakyat Amerika secara purata membelanjakan antara $300 hingga $1,000 untuk tiket loteri setiap tahun. Itu adalah wang yang anda mungkin lebih baik campak saja ke dalam perigi hajat. Tidak perlu dikatakan adalah jauh lebih baik jika ia kekal di dalam poket anda. Dan bercakap tentang impian, impian Amerika itu sendiri mungkin merupakan salah satu perangkap paling mahal sekali. Nombor 23. Ia adalah impian kelas pertengahan untuk benar-benar memiliki rumah sendiri berbanding hanya menyewa. Dan pada tahun 2024, bayaran balik gadai janji sebenarnya lebih murah daripada sewa, yang mungkin membuat ramai antara kita terfikir untuk menghubungi Samaritans. Namun, pemilik berdepan satu lagi perangkap keuangan dan ia nampaknya semakin teruk setiap tahun seiring dengan inflasi. Kos penyelenggaraan. Menurut Forbes, kos penyelenggaraan tahunan untuk sebuah rumah sesebuah adalah kira-kira $10,400 setahun dengan peningkatan 5.9% setiap tahun. Bukankah hidup ini memang sangat mencabar? Walaupun anda sudah capai situasi impian, tetap ada kos sampingan yang sangat mahal. Tapi rumah bukan satu-satunya pembelian yang menghangatkan hati yang boleh diam-diam merosakkan keuangan anda. Nombor 22. Anda mungkin fikir haiwan peliharaan menambah sedikit makna dalam hidup anda. Tetapi ia juga boleh menjadi seperti sauh di leher anda, menarik anda ke dalam kehancuran keuangan. Mari kita lihat haiwan peliharaan paling popular di Amerika. Kini, terdapat 48.3 juta anjing yang tinggal di rumah-rumah di Amerika. Walaupun faedah memiliki anjing kebanyakannya dilihat sebagai kasih sayang dan persahabatan, anda tidak boleh membeli Lamborghini dengan kedua-duanya. Jadi, mari kita lihat kos sebenar memiliki seekor si kaki empat yang hidup menumpang ini. Menurut Wall Street Journal, kos permulaan untuk mendapatkan seekor anjing berbeza dari $1,100 hingga $4,400. Tetapi itu hanyalah permulaannya. Anda juga perlu membayar untuk pemandulan dan pengebirian, vaksinasi, latihan, makanan, pemeriksaan rutin, dandanan dan barangan keperluan. Itu menjadikan jumlah keseluruhan antara $3,000 hingga $9,500.
Dan selepas itu, tiba masanya untuk insurans haiwan peliharaan. Dan jika anda berharap untuk memiliki lebih daripada satu haiwan peliharaan, sila tambah pengganda yang sesuai pada semua nombor di sini. Sekarang, kita akan bercakap tentang kerosakan sepanjang hayat. Nombor 21. Adakah anda seorang jutawan? Kami akan teka, mungkin tidak. Tetapi adakah anda tahu bahawa jika anda seorang perokok tegar, anda mungkin akan membelanjakan sehingga $1.6 juta untuk rokok sepanjang hidup anda? Dan statistik itu dikeluarkan pada tahun 2016. Jika disesuaikan dengan inflasi sepanjang dekad lalu, anda mungkin mencecah sebanyak $2 juta sekarang. Tetapi jika alkohol adalah pilihan sah anda untuk melegakan tekanan, itu juga akan mengeringkan keuangan anda. Pandemik telah meningkatkan penggunaan alkohol secara mendadak, dengan peningkatan sebanyak 20% hingga 40% di beberapa negeri di Amerika Syarikat. Jadi, perniagaan sangat berkembang jika anda kebetulan menjualnya. Pada tahun 2022, rakyat Amerika secara purata membelanjakan $583 untuk alkohol setiap tahun. Walaupun anda tidak menghiraukan kos awal rokok dan alkohol, harga sebenar akan datang kemudian apabila kesan kesihatannya menyebabkan bil penjagaan kesihatan global yang sangat besar. Lebih baik kawal tabiat anda sekarang demi keuangan dan masa depan anda, tidak kira betapa hebat anda rasa dengan cerut dan segelas scotch itu. Yang seterusnya ini memerangkap anda tanpa anda sedari. Nombor 20. Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Hulu, HBO Max, Peacock, dan itu baru sebahagian kecil daripada pelbagai perkhidmatan penstriman tempat kandungan hiburan tersebar pada masa kini. Dan semuanya semakin mahal. Malah, Forbes mendapati bahawa pakej penstriman menjadi 44% lebih mahal sepanjang tahun 2025. Rakyat Amerika secara purata membelanjakan lebih $42 sebulan untuk penstriman, yang bersamaan dengan lebih $500 setahun. Dan adakah anda benar-benar menonton separuh daripada perkhidmatan yang anda langgan? Ini satu lagi sebab untuk kurangkan semua itu dan tonton lebih banyak video infografik show secara percuma di YouTube. Nombor 19. Aplikasi perjudian kini menyebabkan krisis kewangan dan kesihatan di seluruh Amerika Syarikat disebabkan oleh undang-undang perjudian yang semakin longgar. Orang ramai bertaruh pada sukan, pilihan raya dan juga peristiwa dunia secara rawak. Kadang-kadang membelanjakan ribuan dolar setiap tahun tanpa pulangan atau dengan pulangan yang sangat sedikit. National Council on Problem Gambling menganggarkan kira-kira 2,5 juta orang dewasa di Amerika Syarikat menghadapi masalah yang serius. 5 hingga 8 juta lagi mempunyai isu yang ketara. Jika anda salah seorang daripada mereka, ia mungkin akan menyebabkan anda kehilangan segalanya. Dan apabila anda fikir anda telah mengelak perangkap yang jelas, ada kontrak yang menunggu anda dengan menyamar sebagai peluang. Nombor 18. Satu kaedah yang jarang digunakan untuk memulakan langkah ke arah memiliki rumah ialah melalui perjanjian sewa beli. Ini membolehkan anda membina ekuiti dengan setiap bayaran sewa sehingga anda memiliki rumah itu sepenuhnya. Tetapi walaupun ia nampak seperti satu tawaran yang menarik, terdapat beberapa perangkap keuangan utama yang anda perlu berhati-hati. Dengan penjual yang tidak jujur, bayaran anda mungkin disimpan oleh mereka atau digunakan untuk membayar cukai dan gadai janji mereka, lalu memindahkan hutang itu kepada anda. Dalam kes yang lebih teruk, mereka mungkin menyewakan semula hartanah itu, mengambil wang tambahan sedangkan anda tidak mendapat apa-apa. Jika anda ingin membuat perjanjian sewa beli, buat kajian terlebih dahulu. Tak mungkin jadi lebih teruk, kan? Sebenarnya, boleh. Nombor 17. Apa yang lebih kelas pertengahan daripada mempunyai bot di laluan masuk rumah anda? Walaupun ia adalah simbol status bagi ramai orang, ia juga boleh menjadi lubang keuangan yang besar. Bot bukan sahaja susut nilai seperti kereta. Ia juga boleh menjadi hobi yang mahal. Insurans bot boleh menjadi mahal dan kos penyelenggaraan juga boleh menjadi tinggi. Dan jika anda rasa mahu menyimpannya di pelabuhan berbanding di atas trailer di luar garaj anda, menyewa tempat berlabuh juga akan menjadi kos berterusan. Dan berapa kerap sebenarnya anda akan menggunakannya? Betul-betul. Sekarang, untuk salah satu penipuan terbesar bagi mereka yang romantik tanpa harapan. Nombor 16. Ia adalah tradisi yang kononnya setua zaman, membelanjakan 2 bulan gaji anda untuk sebentuk cincin berlian besar bagi melamar orang yang anda cintai. Sebenarnya, ia tidaklah setua zaman. Ia hanya bermula pada tahun 1947, apabila De Beers Diamond Company menjadikan ini sebagai tradisi baru. Sebelum tahun 1940-an, hanya 10% pengantin perempuan menerima cincin berlian. Menjelang tahun 1990-an, jumlah itu meningkat kepada 80%. Daripada membazirkan 2 bulan gaji untuk cincin berlian biasa, belanjakan sedikit kurang untuk sesuatu yang lebih peribadi
dan jangan muflis hanya kerana sebutir batu dan hutang itu akan terus bertambah. Nombor 15. Golongan kelas pertengahan adalah orang yang mementingkan kerjaya. Mereka mahu mendapatkan peluang walaupun itu bermakna dieksploitasi dari segi kewangan. Sebab itulah salah satu penipuan terbesar ialah mendaftar untuk latihan industri tanpa gaji. Orang akan kata ia adalah cara yang berharga untuk mendapatkan pengalaman dan membina rangkaian dalam industri. Tetapi jika masa itu wang, anda berhak dibayar untuk masa dan kerja keras anda. Sekarang, sesuatu yang pasti tidak mengejutkan anda. Nombor 14. Semua orang tahu mereka sedang ditipu di hospital. Ia adalah bahan jenaka biasa dalam setiap lawak hambar di dunia. Malah prosedur rutin pun boleh datang dengan kos yang sangat tinggi, jauh sebelum hutang perubatan besar melanda. Ini sedikit tip infografik untuk anda. Minta senarai terperinci caj pada bil anda, di mana mereka perlu memberitahu setiap perkara yang mereka cajkan. Dan kemudian, anda akan lihat banyak caj dalam bil itu hilang begitu saja. Dan bil terus bertambah. Nombor 13. Fashion bergerak pantas dan pakaian murah serta mengikut trend yang sentiasa berubah boleh menelan kos lebih tinggi berbanding melabur dalam beberapa pakaian berkualiti yang tahan bertahun-tahun. Pakaian semakin mahal, dengan harga purata sehelai pakaian mencecah sehingga $17 atau lebih. Dan itu adalah satu masalah. Pakaian baru membentuk 2.3% daripada perbelanjaan tahunan purata rakyat Amerika. Beli pakaian yang tahan lama, jimat wang dan kurangkan pembaziran pakaian dalam proses itu. Semua orang mendapat manfaat. Dan itu baru almari pakaian anda. Tunggu sehingga kita bercakap tentang perbelanjaan yang boleh menghantui anda selama beberapa dekad. Nombor 12. Adakah anda akan membelanjakan $33,000 untuk percutian yang hanya berlangsung sehari? Mungkin tidak. Tetapi orang ramai kerap berhutang untuk membiayai majlis perkahwinan dengan kos purata sebegitu, di mana 40% daripadanya hanyalah kos tempat majlis dan catering. Adakah ia benar-benar berbaloi? Kami bukan kata anda tak patut berkahwin. Cuma mungkin anda patut tetapkan bajet yang lebih munasabah jika anda tak mahu dompet anda dihantui oleh hantu perkahwinan selama bertahun-tahun akan datang. Semua hutang itu akan bersama anda sehingga ajal memisahkan. Dan walaupun begitu, anda tetap tak boleh lari. Nombor 11. Salah satu perangkap keuangan paling gelap yang orang terjebak ialah kematian. Dan ternyata, kematian itu sangat mahal. Menurut Universiti Pennsylvania, jika anda atau orang tersayang meninggal dunia akibat sakit yang berpanjangan, bulan terakhir hidup anda di hospital boleh menelan kos sehingga $32,400. Kos pengebumian sebenar boleh mencecah sekitar $7,800 dan anda boleh berjimat sedikit dengan pembakaran mayat pada harga $7,000. Dan apabila tiba masa untuk menyelesaikan urusan undang-undang harta pusaka si mati, anda juga perlu menyediakan beberapa ribu lagi. Malah kematian pun tidak dapat membantu anda lari daripada kapitalisme. Tapi lihat apa yang berlaku semasa anda masih hidup. Nombor 10, pelan beli sekarang bayar kemudian. Membolehkan anda membiayai pembelian dan membayarnya secara ansuran. Nampak macam tawaran yang menarik. Anda juga boleh lakukannya di PayPal. Tetapi ada sisi gelap di sebaliknya. Sesetengah perkhidmatan undang-undang ini menawarkan had kredit $30,000 dan wang itu mudah untuk disalahgunakan. Walaupun anda berjaya mendapatkan tawaran tanpa faedah, jika anda terlepas satu bayaran, anda akan menghadapi masalah keuangan yang serius sehingga anda tua. Dan apabila anda sudah tua, perangkap keuangan baru menanti. Nombor 9. Lambat laun, kita semua akan menua. Dan ia menyebabkan kita perlu menyara diri sendiri atau menyara saudara mara yang sudah tua. Dan dalam sistem pemangsa yang kita panggil Amerika ini, ia boleh membawa kepada perangkap keuangan yang sangat teruk. Di rumah persaraan mewah, kos penjagaan median ialah $5,900 sebulan. Tetapi perkhidmatan tambahan boleh menyebabkan jumlah itu meningkat kepada $20,000 sebulan. Dan ini pun tidak semestinya menjamin anda mendapat tahap penjagaan yang baik. Ia boleh menjadi industri yang kejam dan menunjukkan hakikat bahawa masyarakat kita yang terlalu obses dengan produktiviti mengetepikan warga emas dengan wang kita sendiri. Kebanyakan orang tidak akan sedar perkara ini sehingga sudah terlambat. Nombor 8. Insurans kesihatan adalah satu lagi perangkap yang malangnya anda tidak boleh elakkan, memandangkan nyawa dan kesejahteraan anda dijadikan taruhan untuknya. Anda akan membayar premium bulanan untuk insurans kesihatan sekiranya anda jatuh sakit atau cedera. Tetapi, selalunya anda sebenarnya membayar lebih dan mendapat kurang. Penyedia penjagaan kesihatan berunding harga yang lebih tinggi dengan syarikat insurans berbanding jika anda hanya membayar secara tunai.
Bukankah sistem ini hebat? Nombor 7. Mungkin klise, tapi jika sesuatu tawaran nampak terlalu bagus untuk jadi kenyataan, ia hampir pasti memang begitu. Masukkan sedikit wang tunai dan seseorang janji akan menggandakannya 4 kali ganda dengan cepat. Jadi, anda mungkin sedang berdepan dengan apa yang pakar panggil sebagai program pelaburan pulangan tinggi atau HYIP. Pelaburan yang tidak berdaftar ini akan menawarkan pulangan yang mengejutkan, jenis yang akan menakutkan mana-mana pelabur bijak dan hanya meninggalkan mangsa yang paling mudah terpedaya. Dan tidak lama lagi, mereka akan kehilangan sedikit wang yang mereka ada. Jika seseorang menawarkan anda peluang pelaburan sekali seumur hidup, buatlah kajian terperinci atau anda mungkin tidak akan melabur lagi. Rasa anda selamat daripada penipuan? Fikir semula. Nombor 6. Apabila ekonomi semakin merosot, orang ramai mencari cara untuk mengurangkan beban dan ketika itulah pemberi pinjaman wang segera mula muncul. Semakin ramai individu berpendapatan sederhana dan tinggi yang mencari wang segera, akhirnya terjebak terus ke dalam kancah keuangan ini. Walaupun dengan pinjaman sebanyak $500 hingga $1,000, dengan kadar faedah tahunan 300 hingga 500% berbanding 15 hingga 30% APR yang anda dapat dengan kad kredit biasa, anda akan menghadapi masalah besar tidak lama lagi. Elakkan pemberi pinjaman wang segera walau apapun. Nombor 5. Walaupun risiko kedengaran seperti pakcik mabuk anda masa Christmas, anda memang perlu berhati-hati dengan siapa anda berkahwin. Ia mungkin menjadi keputusan terburuk dalam hidup anda. Perceraian adalah satu industri yang sedang berkembang pesat, mengaut sekitar $50 bilion setiap tahun. Berapa banyak anda boleh dihancurkan dalam perceraian bergantung kepada nilai bersih peribadi anda dan keunikan perpisahan itu. Itu bukan urusan kami, tetapi secara umum, kos median adalah $7,000 dan kos purata adalah antara $15,000 hingga $20,000. Dan itu sebelum anda masuk ke dalam pertikaian harta dan hak penjagaan anak. Tetapi ada satu lagi keputusan yang nampak tidak bersalah dan tipikal kelas pertengahan yang boleh menghantui keuangan anda sepanjang hayat. Nombor 4. Pergi ke kolej dahulunya adalah satu adat wajib bagi semua orang kelas pertengahan. Tetapi sekarang, dengan populasi yang lebih berpendidikan berbanding dahulu, ijazah tidak lagi bernilai seperti dulu. Secara kiasan ya, tetapi dari segi keuangan, ia kini lebih mahal berbanding sebelum ini. Menurut Education Data Initiative, purata kos untuk menghadiri universiti di Amerika Syarikat adalah hampir $38,300 setiap pelajar setiap tahun, termasuk buku, keperluan dan perbelanjaan harian. Ianya seumpama memiliki 10 haiwan peliharaan yang semuanya mempunyai masalah kesihatan yang serius pada masa yang sama. Dan selepas itu datang pula hutang pinjaman pelajar. Sebanyak 42.3 juta rakyat Amerika sedang menanggung jumlah hutang sebanyak $1.81 trilion. Purata hutang pinjaman adalah hampir $39,400. Tetapi disebabkan keindahan faedah berganda, anda mungkin akan membayarnya sehingga pelan insurans seumur hidup anda membayar pampasannya. Namun begitu, terdapat 3 perangkap kewangan yang lebih bodoh dan lebih teruk lagi. Nombor 3. Ambil setiap perangkap kewangan kolej tradisional, gandakan dan kemudian tambah risiko mendapat ijazah yang hampir tidak bernilai. Dan itulah realiti kolej berorientasikan keuntungan. Institusi swasta ini mengurangkan kos pengajaran kerana hasilnya terus masuk ke poket pemilik. Pelajar di sekolah-sekolah ini gagal membayar pinjaman mereka yang melampau 2 kali ganda berbanding mereka yang menghadiri kolej biasa. Menurut The Guardian, dari tahun 1995 hingga 2015, pendaftaran di kolej berorientasikan keuntungan meningkat lebih daripada 460%. Mereka menjanjikan halangan kemasukan yang lebih rendah sebagai helah untuk pengajaran yang tidak berkualiti, sijil palsu dan kos tersembunyi. Elakkan mereka seperti wabak. Di sinilah perkara menjadi sangat serius. Nombor 2. Pernahkah anda teringin menjadi bos sendiri? Ramai orang mahu dengan harapan untuk keluar dari persaingan sengit dan membina sedikit kebebasan keuangan. Dan syarikat pemasaran pelbagai peringkat atau MLM mengambil kesempatan atas perasaan itu. MLM ialah syarikat jualan yang merekrut anda, menjual bekalan kepada anda untuk anda jual semula dan kemudian menggalakkan anda untuk mendapat keuntungan dengan merekrut jurujual baru ke dalam downline anda. Pada asasnya, mereka adalah syarikat pemangsa yang menjual konsep menjual. Sebahagian daripada syarikat paling teruk ini sebenarnya adalah skim piramid haram yang akan menyebabkan anda berakhir dengan garaj penuh produk lebihan dan baki akaun bank yang kosong. Mereka akan membuat janji-janji manis tentang jumlah wang yang besar yang anda boleh peroleh bersama mereka. Tetapi anda hanya akan dapat untung jika anda juga menjadi pemangsa
dan mula menarik lebih ramai orang malang ke dalam penipuan itu. Menurut Gerard Brody, pengerusi di Suruhanjaya Perkhidmatan Asas, memang terdapat 99.7% kemungkinan anda akan kerugian wang. Hampir tiada apa pun yang pasti kecuali matahari terbit esok. Jadi jauhilah dengan apa cara sekalipun. Sekarang, untuk perangkap keuangan yang paling utama. Nombor 1. Apabila bercakap tentang penipuan yang akan mengeringkan poket anda sepenuhnya, tiada apa yang lebih teruk daripada mimpi ngeri mutlak, iaitu perjanjian timeshare. Ia pada asasnya adalah rumah percutian yang dikongsi bersama. Anda menggunakannya untuk sebahagian tahun, orang lain menggunakannya untuk selebihnya. Jadi kosnya secara teori lebih rendah daripada menyewa tempat yang anda hanya lawati sekali-sekala. Masalahnya ialah, syarikat pengurusan yang bersifat pemangsa menggunakan ini sebagai cara untuk mengikat anda dalam kontrak yang memihak kepada mereka. Sementara itu, mereka benar-benar mengenakan caj penyelenggaraan dan pengurusan hartanah yang tinggi kepada anda, yang diketahui boleh dinaikkan sesuka hati mereka. Dan sementara mereka mengeringkan akaun bank anda hampir tidak akan menggunakan tempat itu kerana anda dan pembeli lain semua berebut minggu percutian puncak yang sama. Semua orang rugi sementara syarikat perkongsian masa mengaut keuntungan. Jika seseorang cuba menjual kondominium perkongsian masa kepada anda, berpaling dan larilah sejauh mungkin. Sekarang lihat ramalan ahli ekonomi bila ekonomi ASF akan merudum. Ini tarikhnya. Atau tonton ini sebagai gantinya.